Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Jadi kita sambung lagi perkongsian berkenaan dengan fadail atau kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita baca hadis berkenaan dengan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai nama-nama yang pelbagai yang menunjukkan kepada ketinggian dan kepelbagaian, kemuliaan dan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis daripada Sahih Al-Bukhari, maka pastinya statusnya adalah sahih. An Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asma'an, sesungguhnya bagi aku itu pelbagai nama atau nama-nama yang pelbagai. Apa kata Rasulullah? Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad. Wa ana al-mahi, dan aku adalah penghapus atau pemadam, allazi yamhullahu biyal kufra, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan ataupun memadam kekufuran dengan sebab baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wa anal hashir, dan aku adalah al-hashir, allazi yuhsyarun nasu ala qadami, iaitu yang mana manusia-manusia yang lain hanya akan dibangkitkan selepas aku di akhirat kelak. Wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib. Apa makna al-aqib? Iaitu penutup kenabian, iaitu yang tiada selepas daku seorang nabi pun. Jadi ini adalah hadis Sahih Bukhari macam yang telah kita nyatakan. Maka di sini ada sedikit nota yang saya kongsikan untuk kita lebih memahami hadis ini. Pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nama Nabi Muhammad? Apa makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad maksudnya yang terpuji ataupun yang paling banyak dipuji Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut nama Muhammad ni nama yang masyhur di bumi ataupun selepas dilahirkan ke dunia. Manakala nama Ahmad adalah maksudnya yang terpuji juga. Tapi sebagai ulama kata, Ahmad ni, kalau Muhammad yang paling banyak dipuji Allah, Ahmad yang paling banyak memuji Allah. Kemudian sebagai ulama menyebut nama Ahmad ni nama yang masyhur di langit dan nama yang masyhur sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Kemudian Al-Mahi, Al-Hashir dan juga Al-Aqib telah kita, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menerangkan maknanya. Kaedah dalam bahasa Arab berbunyi kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Nama yang banyak itu bagi sesuatu perkara menunjukkan kemuliaan yang tinggi bagi perkara tersebut, dan pastinya yang memiliki kemuliaan yang paling banyak dan nama yang paling banyak adalah yang paling esa, yang paling mulia, yang paling agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli, iaitu penyusun atau pengarang selawat yang paling masyhur dan terkenal, iaitu selawat Dalailul Khairat. Kalau kita belajar dan kita ambil sanad untuk membaca Dalailul Khairat ni, antara wirid yang menjadi pembuka kepada wirid Dalailul Khairat adalah wirid Asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wirid selawat menyebut nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nama itu diselawatkan dengan selawat yang tersendiri. Dan kalau kita tengok dalam himpunan Imam Jazuli ada 201 nama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang dihimpun oleh Imam Jazuli. Namun kemudian datang ulama yang kemudian antaranya iaitu Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Anak-anaknya telah datang ke Malaysia dan kemudian mengijazahkan para hadirin dengan ijazah bagi membaca selawat Al-Barakat Al-Makkiyah. Dan kalau kita lihat, Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi telah menghimpunkan dalam Barakat Makkiyah 805 nama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah SAW ni, kalau saya tengok dalam banyak-banyak himpunan, inilah yang paling banyak. Ada ulama himpun sekitar tak silap saya 70, kemudian Imam Jazuli himpun lebih 200, iaitu 201, dan kemudian Maulana Musa Al-Ruhani Al-Bazi menghimpunkan 805 nama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat nama-nama tersebut, sebenarnya setiap nama itu dia ada makna yang menunjukkan kepada kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki banyak nama-nama yang indah-indah yang menunjukkan kepada kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik nama yang paling banyak, yang indah-indah, yang agung-agung, yang menunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik kesempurnaan paling sempurna. Ya. Maka setakat itu saja. Moga-moga kita dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.